السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، InsyaAllah kita sambung pada muka surat 387 insyaAllah, ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرونك بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sambung sikit lagi cerita Nabi Musa alaihi salam. Jadi cerita ni adalah cerita waktu Nabi Musa awal-awal sebelum berhijrah ke Madian ataupun
sebelum mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dilantik menjadi rasul. Jadi apa cerita dia tuan-tuan? Jadi kita tengok ayat yang ke-17. Okey baik. Jadi sebelum kita masuk ayat 17 tu, kita recap baliklah. Kita ulang balik apa yang kita pernah ceritakan sebelum ni. Jadi dalam ayat yang sebelum ni, Allah SWT beritahu Nabi Musa ni suatu hari dia masuk, dia pergi ke kawasan pasar, kawasan orang berniaga di bandar, pergi ke bandar, dan waktu tu orang tengah rehat lah kan. Sebelum ni dia sebut ala hini ghaflatin. Cerita yang berlaku sebelum ni, dia punya background dia tu ialah berlaku sewaktu masyarakat tengah rehat, mungkin waktu tengah hari dan sebagainya, dan berlaku satu peristiwa, dia lihat ada orang sedang bergaduh, dan dia buat satu keputusan dengan niat yang baik, tapi keputusan yang salah yang menyebabkan meninggallah pemuda daripada Qibti tadi. Sebab tengah bergaduh dua orang ni, seorang Bani Israel, kelompok dia, bangsa dia, daripada bangsa yang sama dengan Nabi Musa AS, dan seorang daripada orang Qibti, orang Arab, orang Qibti, orang Mesir. Jadi apabila duk bergaduh tu, akhirnya pukulan Nabi Musa tu menyebabkan matilah bangsa Qibti tadi. Jadi oleh kerana itu adalah kesilapan, salah satu kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Musa AS, yang akhirnya dia meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesilapan dia? Sebab dia tak semak dulu, tidak cek dulu, tidak tanya dulu. Okey baik, kemudian kita tengok kepada ayat yang ke-17. Jadi hari ini kita sambung pada ayat yang ke-17. So rentetan daripada doa lah, doa Nabi Musa AS. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Jadi ayat sebelum tu, ayat 16, dia doa, dia kata supaya Allah ampunkan kesilapan dia. Kemudian antara doa Nabi Musa juga, dia kata, wahai Tuhanku, demi nikmat yang engkau telah anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Jadi Nabi Musa dia menyedarilah kesilapan dia. Kesilapan dia ialah apabila dia tidak berlaku adil, sedangkan kata Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita kena berlaku adil, jangan ada bias sehingga melakukan kezaliman disebabkan mereka tu bukan kelompok kita, bukan bangsa kita. Jadi kata Allah Ta'ala, falan akuna zahiran lil mujrimin, supaya aku ni tidak zahir menjadi duk bantu orang-orang yang buat silap, buat salah ni lah, yang buat jenayah, yang buat dosa ni. Jadi ni masih lagi dalam konteks aduan lah, ataupun kita kata doa Nabi Musa AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey baik, kemudian kita masuk kepada senario yang kedua, ataupun ada situasi yang kedua. Ada cerita kemudian harinya. Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Keesokan paginya, fa asbaha ni daripada perkataan sabah, maknanya apabila berlaku kejadian tadi, esoknya Nabi Musa keluar pula, pergi ke bandar pula. Dan sebahagian ulama kata sebab dia terpaksa, dia ada hajat, dia ada tugas, dia ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu yang menyebabkan dia nak kena hadap masyarakat, dia nak kena keluar juga. Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Jadi pagi-pagi lagi esoknya itu, Nabi Musa ni keluar fil madinati, ke bandar, yatarqab, khaifan yatarqab. Khaif ni dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang. Yatarqab dalam keadaan waspada, ataupun kita kata berhati-hatilah. Yatarqab ni kalau tuan-tuan nak faham gambarannya, kata ulama tafsir, ialah seseorang yang dia bawa seekor kambing masuk ke dalam hutan yang banyak serigala. Cari pasal lah. Kan kita ada kambing yang memang
makanan kepada serigala, kita bawa 2-3 ekor kambing ataupun seekor kambing, kita masuk ke dalam hutan, yang mana hutan tu ada banyak serigala. Jadi macam mana keadaan kita tu? Mestilah dalam keadaan cermat, berhati-hati, waspada, takut. Sebab memang makanan serigala tu adalah kambing yang berada dalam ikatan ataupun yang kita tengah bawa tadi. Jadi itulah situasi yang digambarkan kepada Nabi Musa tadi. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. So waktu dia terpaksa datang ke bandar pada waktu pagi, lalu di kawasan yang hampir sama, dalam keadaan waspada dan dalam keadaan takut. Sebab dia telah buat satu kesilapan, dan kesilapan itu kesilapan yang besar. Sebab menyebabkan kematian, dan yang mati itu pula adalah orang di kalangan orang Qibti, orang di kalangan orang-orang petugas istana juga, yang datang daripada istana untuk mengutip ataupun mengambil sesuatu daripada bandar tadi. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُ. Tiba-tiba waktu Nabi Musa tengah berjalan tu, dia mendengar orang yang sama juga. Orang yang sama ni merujuk kepada orang Bani Israel, yang semalam duk mengadu kat dia, yang menyebabkan dia pergi pukul orang Qibti tadi. Budak yang sama, orang yang sama tu, dia pergi jerit panggil Bani Israel, panggil Nabi Musa pula. فَإِذَا اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُ. Lelaki yang sama yang buat perangai, yang mengakibatkan Nabi Musa marah, pergi pukul dan mati ke Qibti tadi. Lelaki Bani Israel yang sama tu, hari ni dia bukan setakat panggil minta tolong daripada Nabi Musa, bahkan yastasrikhu, dia menjerit, dipanggil kuatlah, sehingga orang-orang sekeliling kenal dan dengar yang dipanggil tu adalah Nabi Musa AS. Yastasrikhu ni maknanya dia menjerit, panggil dengan suara yang kuat. Kalau semalam Allah Ta'ala beritahu fastaghathahu alladhi, dia kalut, minta tolong dalam keadaan macam keadaan yang tersepit, urgent. Fastaghathahu alladhi, yang ni dia ada level tambah lagi, iaitu dia dalam keadaan menjerit. Laki yang sama. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُ. Jadi Nabi Musa bila dia tengok lelaki tadi, budak ni pula, semalam dah buat aku ni pukul orang, sekarang ni apa yang dia nak? Jadi Nabi Musa lebih berhati-hati pada kali ini sebab dia tak nak melakukan kesilapan yang sama. Bahkan yang terlibat tu adalah orang yang sama. Qala lahu Musa, maka Nabi Musa berkata kepada lelaki tadi, yang mana merupakan bangsa dia, orang Bani Israel, yang tiba-tiba datang macam semalam, bahkan lebih kuat lagi suaranya minta tolong tu. Minta tolong tu sebab duk bergaduh juga. Semalam bergaduh, hari ni bergaduh. Jadi Nabi Musa dah nampak, dah nampak siapa yang bermasalah sebenarnya. Rupanya yang bermasalah tu bangsa dia tadi, orang dia tadi, iaitu lelaki daripada Bani Israel tadi. Maka apa kata Nabi Musa AS? Qala lahu Musa, innaka laghawiyyun mubin. Kamu ni, apa dia terjemah kat sini? Orang yang nyata sesat. Laghawi ni sebenarnya tuan-tuan, maksud dia adalah orang yang selalu tak betul dalam membuat penilaian. Kalau dia nak buat pertimbangan sesuatu, selalu tak betul, selalu salah dan sesat dalam menilai dan juga dalam buat sesuatu keputusan. Maknanya lelaki ni dia suka, kita kata, play victim lah, cari pasal, lepas tu dia tunjukkan macam dia yang menjadi mangsa, padahal dia yang cari pasal, padahal dia yang silap membuat penilaian dan juga pertimbangan, bergaduh dengan orang tadi. Jadi tu masalah lelaki tadi. Innaka laghawiyyun mubin. Kamu ni masalah betul, sesat, asyik salah, play victim, salah dalam membuat pertimbangan tadi. Okay, baik.
Ada ulama bincanglah, ulama tafsir, antaranya Al-Imam Ar-Razi rahmatullahi alaih dalam kitab dia. Sebab perkataan laghawi ni kasar sebenarnya. Jadi adakah sesuai bagi seorang Nabi bercakap macam tu? Jadi ulama antaranya Al-Imam Ar-Razi dia sebut ada dua sebab. Sebab apa Nabi Musa tu bercakap macam tu? Yang pertamanya sebab memang nature ataupun perangai Bani Israel itu jenis yang kasar. Nabi Musa ni lahir dalam masyarakat dan bangsa yang memang kasar, kering, seumpama Bani Israel tadi. Memang jadi kena cakap macam tu. Itu yang pertama, kata Al-Imam Ar-Razi rahmatullahi alaih. Yang kedua, kata Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir dia kata padan dengan orang tadi lah. Bukan setakat disebabkan Nabi Musa tu duduk berhadapan dengan masyarakat yang memang kasar, perangai yang tak bagus, banyak masalah-masalah akhlak. Tapi orang tu sendiri memang wajar ataupun padanlah dia terima perkataan tadi disebabkan perangai dia tadi berulang semalam dah menyebabkan seorang mati. Nabi Musa percaya dekat dia, pergi pukul orang tadi. Takkan Nabi Musa nak mengulangi sikap yang sama? Maka padanlah, kata Al-Imam Ar-Razi, diungkapkan oleh seorang Nabi, innaka laghawiyyun mubin. Padanlah, sebab sesuai dengan orang tadi yang memang bermasalah dari sudut akhlak dia. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā. Apabila dah berlaku sedemikian, dah dia minta tolong, takkan Nabi Musa nak buat? Tak tahu, mesti Nabi Musa nak pergi dan nak bantulah. Okay, baik. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā. Kata Al-Quran, maka ketika itu Nabi Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua tadi. Jadi maksudnya Nabi Musa dia nak pergi yabtisha billadhi. Yabtisha ni kalau kat sini diterjemah hendak memukul dengan keras. Tapi kalau kita tengok tafsir yang lebih tepatnya, kali ni Nabi Musa memang takkan dia nak pergi pukul pula, dah semalam dah pukul, dah mati kan. Jadi terjemahan ni kurang tepat lah. Yang paling tepat maksud kata para ulama tafsir, kali ni Nabi Musa nak pergi tangkap, nak pergi pegang saja. Kalau dia pergi pukul, mati pula, layak lah. Dah semalam dah mati seorang. Yabtisha billadhi tu, Nabi Musa dah tukar tindakan dia, pendekatan dia, sebab dia tahu ini tak tahu lagi siapa salah ni. Semalam aku dah pukul, hari ni nak kena semak, nak kena check dulu, nak kena tabayun dulu siapa yang silap. Jadi Nabi Musa pergi tu dengan hanya tujuan dia nak pegang, dia nak tangkap saja, nak hentikan pergaduhan tadi. Yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā qāla ya Musa. Kemudian lelaki tadi pun halang Nabi Musa dan dia balas balik dengan perkataan. Siapa yang bercakap ni ada khilaf di kalangan ulama. Siapa yang dianggap musuh tu? Ada ulama yang berkata yang duduk bercakap ni orang Bani Israel. Tapi jumhur ataupun majoriti para ulama tafsir kata yang sedang duduk bercakap, yang nak balas perkataan kepada Nabi Musa ni adalah orang Qibti tadi. Jadi orang Qibti yang duduk bergaduh dengan Bani Israel ni, dia bagi tahu dekat Nabi Musa. Dia kata apa? Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams? Kamu nak bunuh pula ke? Sebagaimana semalam kamu dah bunuh seorang satu nyawa, adakah kamu nak bunuh pula? Jadi ini maksudnya bahawa lelaki Qibti tadi dia ada maklumat tentang apa yang berlaku semalam. Dia ada maklumat. Jadi benda tu dah tak selamat. Sebab yang berlaku tu daripada orang-orang istana juga, ataupun yang berlaku semalam melibatkan pihak-pihak istana juga. Jadi dia kata apa? Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Dia ingatkan Nabi Musa, dia gertak Nabi Musa, kamu nak buat pembunuhan pula. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard
"Wama turidu an takuna minal muslihin." Kemudian lelaki itu dia kata, "Kamu ni Musa memang sengaja nak jadi orang yang menjadi jabbaran fil ardh." Jabbar ni maknanya, dia jabbar ni dia ada dua ciri. Pertamanya zalim, sombong. Zalim campur sombong, jadi jabbar, angkuh lah, sombong dan juga buat zalim. Ini kita nak kata orang yang selalu kadang-kadang kalau berada dalam keadaan lemah dan tidak ada hujah, maka dia selalu play victim, melabel orang. Dia selalu jadikan dia mangsa dan dia selalu melabel ataupun meletak gelaran kepada orang yang nak buat naya, orang yang nak yang dia tak suka lah. Jadi sikap yang konsisten bagi orang yang tak bagus ni, orang yang sifatnya bermusuh, suka melabel orang lain dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Jadi sama juga situasi ni. Jadi lelaki ini dia menunjukkan sikap normal seorang musuh tadi. Jadi apabila kita tak suka kepada seseorang dan dia ni dah ada satu persepsi yang tak baik kepada Nabi Musa, bukan setakat sebab kesilapan Nabi Musa yang pergi pukul orang sampai mati semalam, tapi mungkin disebabkan Nabi Musa juga daripada bangsa lain, dia ada skeptikal tadi. Sebab Nabi Musa ni di kalangan Bani Israel, bukan di kalangan orang Qibti. Jadi cara yang paling mudah adalah kita label dia, kita gelar dia. "In turidu illa an takuna jabbaran fil ardh." Jadi sebab tu kita ni kalau bermusuh, kita tak rasional lah. Sama juga kita kalau kita bermusuh, tak suka pada seseorang, kita sudah tidak rasional dalam menilai perbuatan dia tadi. Jadi kalau orang buat tu apa-apa, dia padahal Nabi Musa tu sekadar nak datang dekat, nak tangkap dan nak menyelesaikan masalah. Tapi oleh kerana berada dalam mood permusuhan, jadi mood permusuhan ni biasanya hanya menjadikan seseorang itu melabel, meletakkan gelaran yang tidak baik berbanding dia bertanyakan soalan ataupun menyelesaikan masalah tadi. "Wama turidu an takuna minal muslihin." Dan tidaklah kamu ni nak menjadi di kalangan orang yang muslihin, orang yang melakukan perubahan ataupun perdamaian tadi. Jadi berhenti setakat tu. Jadi lelaki yang kedua ni yang duduk bergaduh ni berhenti dengan pergaduhan mulut. Nabi Musa menggelar dan juga dijawab dan ada pergaduhan mulut tadi. Okey, baik. Rupanya tak berhenti setakat tu. Apa yang sedang dilakukan oleh lelaki ini apabila dia dah mula sebut Nabi Musa, dia dah mula sebut nama Nabi Musa di khalayak tadi. Kan? Ingat dalam ayat itu kata, "Ya Musa, aturidu an taqtulani?" Kamu ni sekadar nak bunuh aku macam semalam ke? Kamu bunuh orang semalam. Jadi apabila dia dah mula sebut, petik nama Nabi Musa tu di kalangan khalayak tadi, maka berita tu dah mula tersebar. Orang dah mula beri perhatian. Orang dah tahu yang terlibat ni adalah Nabi Musa. Orang dah mula check Google, tengok siapa Musa ni. Rupanya orang Israel, Bani Israel. Kat mana Nabi? Rupanya dibesarkan dekat istana. Maknanya Firaun dan bangsawan kenal dia. Jadi apabila orang dah mula bercakap, tengok kes kedua berlaku pada hari yang kedua ni, maka berita semalam tu pun sampai sekali dengan berita hari ni, satu package sampai kepada istana Firaun. Kemudian kata Allah Ta'ala, "Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a," dalam ayat yang ke-60. Maka datanglah seorang lelaki daripada aqsal Madinah, daripada hujung kota. Okey, ini dia ada pengajian geografi sedikit. Jadi apabila disebut ja'a rajulun, maknanya kita tak tahu siapa lelaki tadi. Macam mana kita nak tahu? Quran sebut datang daripada aqsal Madinah. Kalau kat sini diterjemah sebagai kota ataupun bandar yang berada dekat hujung sana. Kata para ulama, aqsal Madinah ni adalah tempat bangsawan. Jadi kalau dekat Mesir tu, biasanya Firaun
dan kelompok-kelompok menteri dia ada kawasan perumahan dia berdekatan dengan istana. Dan kat situ pula ada kawasan-kawasan orang-orang bangsawan yang duduk kawasan tu. Di kalangan orang Qibti, dia duduk di kawasan yang lebih selamat lah. Aqsa ni tempat yang hujung, yang tak terdedah kepada ancaman musuh, yang lebih selamat dari sudut security dan sebagainya. Itu tempat orang-orang bangsawan termasuk istana Firaun tadi. Jadi lelaki yang datang ni of course adalah lelaki orang Qibti. Sebab dia datang daripada tempat bangsawan tadi. Daripada kelompok-kelompok orang-orang Firaun dan juga menteri dia tadi. Jadi ulama tafsir kata lelaki ni adalah antara lelaki Qibti yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan ilham untuk beriman dengan ajaran tauhid. Jadi dia ni percaya dan kenal Nabi Musa tadi. Okay, baik. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Lelaki ni datang tak lama daripada kejadian yang berlaku tadi, yas'a, dalam keadaan berlari, kalut, cemas. Yas'a, kan? Yas'a ni tuan-tuan, kalau kita naik sa'i kan tuan, sa'a kan, sa'i. Kalau tuan-tuan duduk tempat sa'i tu, tuan-tuan kan, dia kan ada perjalanan yang kita lari sedikit tu, macam tu. Kita berlari-lari anak tu. Jadi lelaki tadi macam dalam keadaan berlari anak, dia datang kepada Nabi Musa dalam keadaan cemas, macam ada sesuatu yang penting yang nak sampaikan. Qala ya Musa, kemudian dia beritahu kepada Nabi Musa alaihi salam, innal mala'a ya'tamirunaka bika liyaqtuluka fakhruj. Dia kata malak-malak ni dah berkumpul, berbincang, buat keputusan untuk membunuh kamu. Malak ni siapa tuan-tuan? Malak ni adalah penasihat lah, ataupun menteri kepada Fir'aun tadi. Malak. Malak ni maknanya nak beritahu keputusan untuk membunuh Nabi Musa tu bukan individual datang daripada Fir'aun, tapi adalah kolektif punya decision. Keputusan yang dilakukan dalam mesyuarat, artinya ada satu mesyuarat tergempar dan dibincangkan, dan benda itu diputuskan dalam mesyuarat yang bersama, dan ini menunjukkan juga bahawa itu bukan keputusan peribadi Fir'aun, dan Fir'aun mengambil kira pandangan daripada malak-malak dia tadi. Malak ni maknanya orang-orang kanan lah, yang mempengaruhi sesuatu keputusan. Macam Nabi Muhammad ni SAW ada sahabat. Tapi Allah tak guna gelaran sahabat tu sebagai malak. Sebab dia malak ni dia ada maksud-maksud yang kurang positif sikit kadang-kadang. Dia memberi kesan kepada keputusan-keputusan yang negatif lah. Macam penasihat kepada Fir'aun, penasihat kepada musuh-musuh Nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad tu digelarkan as-sahabah, para sahabat Nabi SAW. Okey, baik. Maka kata Allah Ta'ala, innal mala'a ya'tamirunaka. Ya'tamiru ni dia beza dengan ya'muruna. Ya'tamiru ni beri makna keputusan yang dilakukan setelah adanya perbincangan. Liyaqtuluka fakhruj, dan dah membuat keputusan untuk menghukum bunuh kepada kamu. Jadi lelaki tadi dia datang daripada kawasan kelompok bangsawan, daripada kawasan istana, dan dia tahu berita tu dah sampai kepada istana, dan dia sampaikan kepada Nabi Musa. Dia kata dia qatuluka, dah ada keputusan untuk bunuh kamu, fakhruj inni laka minan nasihin. Dan keluarlah kamu daripada negeri ini, sesungguhnya aku ni termasuk di kalangan orang yang memberikan nasihat kepada kamu. Jadi lelaki itu sebenarnya kata para ulama dia mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah titik kepada perintah kepada Nabi Musa untuk berhijrah. Kan ada beberapa orang Nabi yang berhijrah, antaranya Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ni antara nak beritahu cara macam mana Allah sampaikan perintah hijrah kepada Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa ni dilantik sebagai Rasul lagi lah. Jadi belum ada wahyu yang direct kepada Nabi Musa. Tapi Allah sampaikan melalui ilham yang diberikan kepada seorang lelaki beriman
daripada bangsa Qibti tadi. Maka dia kata fakhruj, keluar sekarang. Keluar sekarang. Keluar daripada tempat ini, daripada negeri ini. Inni laka minan nasihin. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang memberikan nasihat. Menarik. Ayat ni banyak digunakan perkataan inni laka minan nasihin. Takuna minal muslihin. Takuna minal mufsidin. Itu nak memberitahu bahawa suasana masyarakat tu ramai orang yang sedemikian. Jadi maknanya ramai lagi orang yang akan ada sifat memberi nasihat ni, salah seorangnya adalah lelaki tadi. Maka bermulalah perintah Allah Ta'ala secara tidak langsung melalui ilham yang diberikan untuk Nabi Musa ni keluar berhijrah. Ini maksudnya kena ada tindakan untuk menjaga nyawa kita. Kalau kita duduk mengaji maqasid syariah ni, salah satu daripada tuntutan tujuan syariah tu ialah yang paling tinggi sekali adalah untuk selamatkan nyawa. Kan? Sebab itu kalau kita tengah solat dekat satu surau di sebelah sungai, Allahu Akbar, kemudian ada orang lemas dalam sungai, nak semayang dulu ke? Habiskan semayang ke nak pergi selamatkan orang? Kena selamatkan orang. Sebab itu yang paling tinggi sekali adalah pemeliharaan kepada nyawa tadi. Jadi tindakan Nabi Musa itu sesuai dengan konsep pemeliharaan kepada nyawa tadi. Sebab dia tahu bahawa tidak ada keadilan dalam mahkamah Fir'aun. Dan ulama tafsir kata ada beza Fir'aun kalau Fir'aun mengadili orang Qibti dengan orang Bani Israel. Jadi kalau yang terlibat buat salah tu orang Qibti, masuk mahkamah dulu, akan ada pengadilan. Tapi kalau ada orang Bani Israel yang buat silap, termasuk Nabi Musa, walaupun Nabi Musa ni di kalangan pada awalnya diiktiraf sebagai sebaris dengan bangsawan sebab membesar dalam istana, tapi oleh dia adalah kerana baginda adalah daripada bangsa Bani Israel, maka memang tak ada pengadilan. Sebab tu lelaki tadi dia kata, kamu ni memang tak akan diadili, fakhruj, keluar. Kemudian kata Al-Quran, fakhraja minha khaifan yataraqqab. Maka keluarlah Nabi Musa daripada kota itu, daripada negeri itu dengan rasa yang takut. Cuba kita perasan daripada awal kita baca ayat ni, ada beberapa tempat yang konsisten duk cerita Nabi Musa ni takut, khaifan. Takut, bimbang, takut, bimbang. Jadi itu ada ulama kata itu antara macam mana Allah prepare seorang Nabi ni sebelum menjadi Nabi yang kuat, dia perlu ada training emosi yang cukup. Kan? Kita dah pernah sebut sebelum ni. Waktu kita duk cerita tentang emak Nabi Musa AS. Orang selalu duk anggap orang-orang yang baik, orang soleh, kaki masjid, orang beriman ni tak ada masalah hidup. Tak ada masalah emosi. Dia duk ingat ni balik rumah semua ni relax, tenang, tak pernah marah, tak pernah sedih. Kan? Datang kelas Quran, relax. Anggapan orang-orang luar. Jadi orang yang kat luar ni yang duduk buat maksiat ni, duk ingat dia orang saja yang tertekan. Tapi rupanya kita kata latihan emosi tu diperlukan oleh semua orang, hatta orang beriman, hatta Nabi SAW, hatta Nabi Musa itu Allah didik dan bangunkan Nabi Musa itu dengan melalui fasa-fasa diujinya emosi Nabi Musa AS sebelum diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Jadi emosi manusia tu teruji tu adalah normal. Tapi macam mana dia menjadi kuat? Macam mana dia berakhir dengan kekuatan jiwa tadi? Akhirnya apabila dia balik dengan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini adalah fasa yang ketiga, kan? Fakhraja minha khaifan yataraqqab. Tadi dah takut dah. Kemudian takut pula, waspada lagi, rasa bimbang lagi apabila dia keluar daripada negeri tadi. Qala rabbina najjini minal qaumidh zalimin. Wahai Tuhan, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Jadi ada doa dia minta kepada Allah Ta'ala untuk selamatkan baginda daripada orang-orang yang zalim.
Jadi Nabi Musa meletakkan posisi dirinya sebagai orang yang dizalimi. Bukan orang yang buat jahat. So yang dipukul tu sebenarnya dia nak menyelesaikan masalah. Dia ada niat yang baik. Cuma ada sedikit kesilapan kerana tidak tabayun siapa yang silap, akhirnya mati seorang tu. Tapi sistem yang Nabi Musa sedang hadap itu adalah sistem yang tidak memberikan keadilan. Sebab tu dia sebut qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Kalau sistem, kalau pemerintah ni adil, aku tak lari pun. Sebab kesilapan aku tadi boleh dimasukkan dalam mahkamah, boleh diadili dengan cara yang betul. Tapi aku keluar juga ini kerana aku tahu aku berada dalam sistem pemerintahan.